Bila tampal dekat belakang phone macam ni, nampak lagi cantik. Sebelum kau dapatkan Cloud Note Pro ni, jom aku unboxing. Tengok pada kotak pun dah cantik dah. Untuk unboxing, kau cuma tarik saja kertas dekat belakang ni. Lepas tu boleh terus buka. Memang feel barang-barang mahal. Bila buka je kotak, terus jumpa manual book dan terus kau boleh pegang Cloud Note Pro ni. Tengok pada design memang sangat smart. Dia punya besar dan nipis tu lebih kurang macam kad saja. Sangat nipis. Bila kau buka lagi kotak ni, kau akan dapat casing untuk simpan Cloud Note Pro ni dan juga magnetic ring. Bila simpan Cloud Note Pro dalam casing ni, rasa lebih selamat. Bila tampal dekat belakang phone macam ni, nampak lagi cantik. Dan kau akan dapat sekali charging cable untuk Cloud Note Pro ni. Fungsi Cloud Note Pro ni untuk memudahkan kerja kau untuk mencatat nota. Dia sangat sesuai untuk orang yang selalu masuk meeting yang membantu kau untuk rekod segala perbualan dalam meeting. Semua notice board yang ada semua dekat cerita tu Langkawi ni 500 juta tahun. Aku baru tahu. Salah satu tempat dia lah. Bukan banyak tempat lagi lah. Tapi kalau nak setakat Southeast Asia ni, Langkawi ni yang masih ada tinggalan sejarah geologi. Yang paling best, dia boleh siap summary-kan kau punya meeting macam ni. Sangat mudah. Dan dalam apps ni, dia ada beribu-ribu jenis template yang boleh kau gunakan mengikut kesesuaian diri kau. Sekarang ni pun harga tengah ada promo. Kalau kau nak dapatkan, tekan link dekat bawah.